Tahun 2024, harga emas tertinggi adalah $2,750 per ounce. Hujung tahun 2024, harga emas dijangka naik setinggi $3,000 per ounce pada tahun 2025. Hanya dalam masa 2 bulan setengah, jangkaan ini menjadi realiti. Harga emas melonjak naik selepas pengumuman Presiden Trump yang menaikkan tarif dan telah mencetuskan perang perdagangan. Mengapa harga emas cenderung untuk naik apabila berlakunya krisis ekonomi, politik dan juga peperangan? Emas dianggap sebagai safe haven atau tempat perlindungan kewangan yang selamat semasa krisis ekonomi. Emas juga adalah penyimpan nilai kerana apabila berlaku ketidakstabilan ekonomi atau kerajaan, nilai emas tidak akan terjejas kerana ia tidak bergantung kepada apa-apa dan nilainya tidak akan jatuh kosong. Semasa krisis ekonomi, pelabur mencari aset seperti emas yang dianggap lebih stabil berbanding pelaburan lain seperti saham, bond atau hartanah. Apabila permintaan terhadap emas meningkat, harga emas juga akan turut meningkat. Dari sudut pandangan penyimpan emas pula, anda tidak perlu risaukan tentang naik turun harga emas. Emas sepatutnya dilihat sebagai satu cara untuk melindungi nilai jangka panjang, bukannya sebagai sumber keuntungan jangka pendek, kerana harga emas ada naik dan turun dalam jangka pendek. Tetapi sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Adakah anda masih mampu untuk menyimpan emas walaupun harganya naik? Semestinya. Dengan Ekonom Mascap, anda boleh menabung mengikut bajet anda. Bagi yang ingin melindungi nilai simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.